Dalam hal semua perjalanan hidup ni, ya, dia berlaku critical juncture yang boleh mengubah kehidupan kita. Baik, yang ideal ni boleh berlaku. Rasulullah SAW sendiri pun, kalau kita lihat Rasulullah SAW kan, beliau, baginda telah kehilangan mak dia semasa dia kecil lagi. Dan dia dijaga oleh Datuk Menteri. Positif kan ni, naik. Kemudian bila Datuk Menteri meninggal, bapa saudara dia jaga dia. Ya. Jadi masa dia kecil tu dia dijaga juga dan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah dan lain-lain. Jadi kehidupan dia berjalan cantik lah. Dan Allah Ta'ala yang aturkan kehidupan dia sehingga dia duduk di bumi Mekah tu dengan masalah jahiliah yang banyak, pelbagai maksiat itu Allah Ta'ala pelihara dia dan dia pergi duduk di Gua Hira. Sampailah pada satu tahap dia terima wahyu umur 40. 40 tu dia takut sekejap, berlaku constant ni. Kemudian bila telah sah bahawa dia adalah seorang Nabi, maka graf dia naik ke atas. Masa naik ni, masa graf tengah naik ni macam-macam periode, termasuklah isteri dia Khadijah meninggal. Ya, jadi berlaku penurunan sedikit. Kemudian bapa saudara dia pun meninggal, turun lagi. Dan kita dapati bahawa selepas itu Nabi seolah-olah macam ditinggalkan, disebut oleh orang kafir musyrikin Mekah telah ditinggalkan oleh Allah SWT. Jadi itu yang surah Duha, wad-duha wal-laili idza saja tu sebenarnya ayat yang ayat yang turun untuk membelai jiwa Rasulullah SAW. Jadi ketika berlakunya kematian dua orang ni, Allah Ta'ala telah mewahyukan supaya dia diisrakan. Diisrakan maknanya diisrakan pada malam itu, pada malam Isra Mi'raj kita kan, dijalankan oleh Allah, bukan dia berjalan sendiri, dijalankan oleh Allah dengan kenderaan bernama Burak untuk naik ke atas. Di situ kehidupan dia mula kembali pulih, kembali gembira, dan sehinggalah pada Sidratul Muntaha dan dia bertemu dengan Allah. Kemudian dia turun balik ke bawah. Masa dia turun ke bawah tu, dia bertemu dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah kata, kamu Muhammad penipu, mana boleh orang travel daripada bumi Mekah sampai ke Madinah yang perlu perjalanan masa 3 bulan. Tiba-tiba kamu berkata kamu pergi 1 hari 1 malam. Dan apabila mereka menyangka mungkin Sayyidina Abu Bakar tak akan percaya dengan Rasulullah ni, lalu panggil Abu Bakar bahawa kamu nak dengar tak, Muhammad akan menceritakan dia berjalan daripada bumi Mekah sampai Madinah, kemudian dia naik ke langit. Ya, lalu Abu Bakar katakan dia, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang Mekah, kalau Muhammad pergi jauh daripada itu pun aku akan percaya. Itu yang disebut Abu Bakar ni seorang yang as-siddiq, yang membenarkan. Baik. Jadi kehidupan Rasulullah juga nampak macam nampak tidaklah se-ideal ni, cantik ni, dia ada naik turun dalam kehidupan kita. Baik. Kan kita balik pada konsep qada dan qadar kan. Qada adalah ketetapan. Ya. Ketetapan tu maksud dia sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan dan dia tak boleh buat. Misalnya mati. Itu ketetapan. Rezeki adalah ketetapan. Jodoh adalah ketetapan. Ajal bila mati adalah ketetapan. Ketetapan tak boleh ubah. Cuma qadar itu boleh berubah. Qadar maknanya kalau dia katalah rezeki. Okey, kalau saya bekerja banyak ni, saya akan dapat duit, gaji banyak ni. Saya menanam padi banyak ni, saya akan dapat padi banyak ni. Itu dikatakan ketetapan. Ya. Tetapi dengan sebab rapatnya kita dengan Allah, dengan sebab kita banyak melakukan amal-amal yang baik, rajin mengaji, rajin bersedekah, kan, sembahyang tak tinggal, doa tak tinggal. Ini adalah elemen-elemen yang boleh merubah qadar itu. Merubah qadar itu. Ada peristiwa di zaman Nabi Musa dulu, bagaimana nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Dua kumpulan, dua jenis kumpulan. Satu kumpulan manusia yang tidak beriman dengan Nabi Musa, tidak percaya pada mesej yang disampaikan oleh Nabi Musa AS. Dan mereka pergi menangkap ikan. Kemudian satu lagi kumpulan, beberapa orang ni dia beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Allah. Dan mereka nak tangkap ikan juga, tapi tak dapat apa-apa. Lalu malaikat pun pergi berjumpa dengan Allah SWT, bertanya, wahai Tuhan, wahai Allah yang Maha Murah, bagaimana keadaan orang yang beriman dengan kau, beriman dengan Musa ni, dia pergi tangkap ikan tak dapat apa-apa, sedangkan orang yang tak beriman ni, kan, dia dapat macam-macam tangkapan dia cukup hebat.
Jadi Allah SWT mengatakan bahawa habuan dia, ya, ataupun reward pada orang yang beriman ni, aku akan berikan kemudian, tidak beri pada masa itu. Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala yang menentukan rezeki. Kita tak tahu rezeki kita banyak mana, tapi kalau kita sentiasa bekerja, berusaha, kita akan dapatlah rezeki tu. Sebab rezeki tu memang ada di mana-mana, cuma kita tak cari. Baik, yang kedua, kadang-kadang kita cari tapi tak dapat. Bila tak dapat, maknanya kita perlu berlapang dada, bersabar, dan kita konsisten. Bekerja, terus bekerja, insya-Allah akan datang rezeki pada waktu yang lain. Saya baca banyak kita semualah, kita yang ada dalam malam ni, kita masing-masing ada pengalaman yang boleh kita imbas balik, ya. Satu masa dulu kita rasa macam susah, kan? Tapi sekarang rupanya Allah Ta'ala nak bagi rezeki yang lain pada kita. Ini termasuklah misalnya seorang dah bertunang, kemudian entah macam mana berlaku peristiwa di mana tunangnya tak mahu lagi berkawan, dia pun nak tunang dan nak kahwin dengan orang lain. Lalu dipulangkanlah cincin. Jadi saya kata pada apalah, sebab itu pilihan dia dan bukannya pilihan awak yang nak putuskan. Dan mungkin pilihan dia tu lebih baik untuk dia, dan awak akan mendapat pilihan yang lebih baik daripada dia juga. Daripada mana kalau mungkin ini bukan pilihan, bukan jodoh awak, Allah Ta'ala akan berikan jodoh yang lebih baik daripada apa yang awak jumpa pada hari ini. Jadi maknanya kita berserah pada Allah dalam beberapa keadaan. Kita tidak sampai pada tahap nak membalas dendam, rasa tak suka dan macam-macam lah. Jadi kita kata kalau jodoh ni di tangan Tuhan, maka kalau aku tak ada jodoh dengan orang ni, tak adalah. Jadi aku tak boleh nak paksa diri aku supaya aku cinta pada dia, teruskan sayang pada dia. Memang berlaku rasa depression sekejap, berlaku peristiwa kita rasa ni, tapi kita akan dapat suasana kehidupan yang lebih baik, ya. Baik. Jadi dalam transisi kehidupan, turning point ini, kalau kita cepat bertindak, menangani dengan betul, kita dapat luruskan graf kehidupan kita terus naik ke atas dengan betul. Tapi kalau kita lambat ambil tindakan, kita lengah-lengahkan, boleh jadi kehidupan kita akan terus merosot. Graf tu akan terus merosot sampai ke bawah, dan kita rasa ngeri, melalui perjalanan itu. Sama ada kita rasa kita hebat, kita boleh mengenangani dengan baik, tapi sebenarnya kita memang perlukan orang lah. Dalam hidup ni kita tak boleh bersendirian, ya. Kita tak boleh rasa malu untuk bercakap dengan orang yang paling kita percayai untuk membantu kita, ya. Mungkin tak banyak hal yang mereka boleh bantu, tapi Allah Ta'ala akan datangkan orang yang betul kalau kita carilah. Kalau tak cari, tak ada lah, ya. Baik, kita pergi balik kepada transisi. Transisi ni penting, ya, kerana dia mengajar kita menjadi lebih dewasa. Dia mengajar kita menjadi lebih matang, ya. Sebab kita melalui perjalanan, kita kata on job training. Tak tahu apa-apa, kita masuk dalam satu dunia, twilight zone, kemudian kita terpaksa melaluinya, dan rempah ratus kehidupan itu, sakit, bisa, ya, manis, masam, semua kita lalui. Jadi di situlah yang menjadikan kita lebih matang, dewasa. Jadi, tapi kalau tanpa petunjuk daripada Tuhan, dia tanpa bantuan daripada Allah Ta'ala, mungkin tak banyak yang kita boleh belajar. Sebab tu, pertama, jangan putus harap dengan Allah Ta'ala. Jangan putus apa dia panggil? Putus harap. Jangan putus harap, jangan putus rahmat dengan Allah Ta'ala. Banyak berdoa, minta, ya, dan sembahyang hajat ni boleh merubah qadar itu. Kalau kita katalah kita nak ubah suasana kehidupan kita, ya, kepada yang lebih baik, umpamanya lah, ya. Atau nak selesaikan satu masalah yang kita rasa dah terlalu buntu. Kita rasa kita tak tahu nak buat apa dah. Ya, kita rasa kita dah terjebak dalam hal ni terlalu lama. Maksiat ke, ataupun dadah ke, atau apa-apalah, menipu orang ke, dan macam-macam lagi, dan tabiat itu dah melekat pada kita, nak keluar susah. Jadi satu cara kata ialah kita bermohon dengan Allah Ta'ala, sebab kita perlukan Allah Ta'ala yang mencipta kita. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa dalam hati kita, dia tahu segala-galanya. Maka kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah ni maksudnya apa? Maksudnya kita kembali bertobat kepada Allah Ta'ala, dan kita buat secara serius. Serius ni macam mana? Serius ni pertama, kita tinggalkan perkara yang tak baik. Yang kedua, kita bercampur dengan orang baik-baik yang boleh mengawal kita daripada kita terjebak semula dengan hal-hal yang lama. Yang ketiga, kita banyak bangun sembahyang malam. Jadi yang ni kaedah mungkin tuan-tuan boleh buat lah, ya. 40 hari bangun malam, main tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat.
kemudian sembahyang taubat 2 rakaat, kemudian sembahyang hajat 2 rakaat, dan mintalah pada Allah, dan buatlah 40 hari. 40 ni angka ajaib ya. Kita misalnya kalau 40 hari ni 40 hari, 40 ni benda ajaib lah. Nabi SAW terima wahyu ketika umur 40 ya. Kalau kita kata Nabi SAW ada menyebut dalam hadis, barang siapa yang bersembahyang 40 waktu di Madinah itu akan dijanjikan syurga. Jadi 8 waktu maknanya 8 waktu, 40 waktu maknanya 8 kali 5. 8 hari di Madinah kalau pergi umrah. Eloklah kalau dapat duduk di Madinah tu 8 hari supaya kita boleh buat sembahyang 5 waktu di Masjid Nabi. Maka kita akan dapat 40 waktu. Kalau kita pergi umrah duduk di Madinah 3 hari, duduk Mekah 10 hari, dia memang ada pahala-pahala kebajikan tu. Tapi kalau kita nakkan apa yang dijanjikan 40 waktu di Madinah tu, kita dapatlah. Kalau nak duduk lama sikit di Mekah, Madinah pun tak apa, tak ada masalah. Dapat Jumaat 2 kali misalnya, di mana tu di Mekah pun bagus, tapi jangan abaikan juga yang di Madinah itu ya. Baik, kembali kepada soal graf ni. Jadi bila kita berlaku peristiwa, misalnya berlaku kemalangan pada kita lah, maka graf tu akan merosot ya. Graf kita akan turun ke bawah kerana kita tak boleh perform, kerana kita terpaksa mengubah rutin kehidupan kita, harian kita. Dan di situ kita perlu ada kita perlu responsif cepat untuk mengawal suasana tu supaya tidak lebih buruk. Ataupun katalah bapa kita kena stroke, isteri kita kena stroke. Jadi itu sudah akan memberi kesan yang agak kuat ya dalam kehidupan kita. Rutin kehidupan kita akan berubah. Jadi macam mana kita tangani benda ni? Ini perlu kepada kemahiran-kemahiran lah ya, kemahiran mengurus krisis, kemahiran mengurus konflik, kemahiran mengurus perubahan, dan kemahiran komunikasi yang baik. Baik, jadi kalau kita balik kepada soal qada dan qadar tadi, boleh tak kalau kita doa pada Allah, ya Allah, kau jauhkanlah segala bahaya, bencana, musibah, fitnah makhluknya, dari makhluk nyata dan makhluk tak nyata ke atas diriku, ke atas ahli-ahli keluargaku, dan ke atas harta bendaku. Boleh? Itulah perubahan qadar. Bila kita berdoa, kita minta ya, minta Allah Ta'ala jauhkan segala bala, malapetaka, bahaya, bencana, musibah dan fitnah ya, daripada makhluk nyata dan makhluk tak nyata. Makhluk tak nyata pun ada juga, syaitan jin ni mengganggu juga, ke atas diriku, ke atas ahli keluargaku, dan ke atas harta bendaku. Maka graf kita tu akan lurus cantik lah ya. Jadi kalau kita baca juga dalam beberapa hadis yang lain lah, Nabi SAW beritahu supaya kita mengamalkan doa-doa yang maksurah ni, doa-doa yang masyhur yang Nabi SAW amalkan. Misalnya dia kata kalau kita nak elakkan daripada bala bencana lah ya, musibah ni, kita baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita baca pagi 3 kali subuh. Kemudian Allah Ta'ala akan protect kita daripada bahaya bencana sehinggalah pada maghrib. Lepas maghrib kita baca lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi doa itu adalah doa mencegah kita daripada terkena gangguan, terkena musibah, bahaya, bencana, fitnah ya, daripada waktu maghrib sampai ke subuh. Jadi kalau kita amalkan tu, kurang-kurangnya adalah pencegahan. Pencegahan itulah yang doa itu menjadi qadar, menjadi yang boleh mengubah perubahan, yang boleh buat perubahan dalam qadar kehidupan kita. Dan kalau kita baca lagi a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq, kita baca 3 kali pagi dan 3 kali maghrib, insya-Allah Allah Ta'ala akan tepis kalau ada bahaya seumpamanya. Kalau kita tengah bawa kereta, kita naik kereta, kita baca doa kan, alhamdulillahilladzi sakharana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, bismillah tawakkal Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita mandu kereta, insya-Allah kita terlindung. Kalau kereta kita nak terbabas tu ya, Allah Ta'ala akan takdirkan supaya kita dapat keluar daripada kemalangan itu. Kadang-kadang kita bawa kereta tapi jam lama ya. Dan kita menyesal, kita kata marah-marah macam-macam. Kalau kita terlambat lah, pergi mana-mana tiba-tiba kita rasa terlambat tu menyebabkan kita marah sangat. Rupanya terlambatnya kita tu telah ditakdirkan Allah supaya kita tidak bertemu dengan kemalangan yang bakal berlaku di hadapan kita.
Ya, jadi waktu nak berlaku kemalangan tu kita belum sampai lagi di situ. Ya, jadi kita kena kata alhamdulillah, ya. Terimalah kehidupan ni seadanya kerana ada hikmah di sebalik sesuatu itu. Allah Taala lebih mengetahui. Jadi kita jangan banyak mengeluh, banyak mengumpat, banyak mengata, banyak memaki, celaka, sial, babi, macam-macam lah, ya. Kerana perkataan-perkataan ni dia menimbulkan rasa buruk dalam diri dan dia menimbulkan rasa masmumah lah. Maknanya bila ada perasaan perkataan-perkataan kita hamburkan tu yang bersifat negatif tu, dia akan mematikan sel-sel hormon kita. Ya, jadi kita menjadi orang yang akan mengumpulkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati, penyakit darah tinggi, kecil manis, penyakit macam-macam penyakit. Kerana cairan dalam tubuh badan kita juga respon kepada apa yang kita sampaikan, kita cakapkan, ya. Kalau kita baca kajian yang dibuat oleh Profesor Maseru yang pakar air tu, dia kata molekul-molekul air ni boleh berubah strukturnya apabila kita melantunkan perkataan-perkataan yang buruk, yang tak cantik. Jadi molekul-molekul tu akan berubah menjadi sumbing dan tak cantik lah, dan menjadi very ugly. Tapi kalau dia mendengar perkataan-perkataan manis pada kita, air tu depan, maka kalau baca Al-Quran umpamanya, berselawat seumpamanya, maka air itu akan menjadi molekul-molekul yang seperti kristal, yang vibration seumpamanya. Baik. Saya rasa saya harap saya dapat sampaikan maksud tentang detik-detik kritikal, ya. Ada waktu-waktu kita accident sikit-sikit, ya. Itu bukan kritikal lah, ya. Kita hantar kedai kereta, kita repair, selesai masalah. Dia kritikal ni bila terkesan sangat, impact dia menyebabkan mengganggu kehidupan kita, mengganggu urusan emosi kita, mengganggu macam-macam. Yang akhirnya kita tak boleh berfungsi dengan baik. Kita tak perform dengan baik. Dan dia menghantui kita sepanjang hari, sepanjang masa. Ini yang saya masukkan dengan turning point. Ya, misalnya ada satu ketika saya sakit. Ya, mula-mula saya sakit ni, saya rasa macam tak ada apa-apa. Tapi saya terbaca juga antara tanda-tanda orang sakit kena sihir, kena gangguan ni ialah apabila dia termimpi ada ular datang keliling dia. Itu maknanya ada ura-ura orang nak serang kita secara sihir. Kemudian kali kedua saya mimpi pula ular betul-betul datang dan dah tekam muka saya gitu. Saya terjaga. Saya kata kalau betul lah apa yang saya baca tentang mimpi, saya kena sihir, maknanya saya kena bersedia lah. Lepas tu saya sakit. Saya sakit 2 tahun. Ya. Kaki saya bengkak, merah, tapak kaki saya berair dan umpamanya. Jadi saya pun gunakan kaedah pertama ialah hospital. Jumpa doktor, rawat, ya. Dah rawat tak boleh juga, jumpa lagi, akhirnya masuk hospital 3 hari, keluar hospital pengsan, masuk balik hospital 12 hari. Akhirnya doktor kata, saya rasa eloklah tuan cari perubatan alternatif, ya. Baik, kalau saya melayan diri saya dengan sakit tu, performance saya dah merosot, ya. Saya tak boleh buat kerja dengan baik, tak boleh memadu dengan baik. Maknanya banyak kerja yang saya tak boleh buat lah. Jadi kesihatan saya, berat badan saya turun daripada 85 turun sampai 75, 10 kilo turun. Memang kurus, ya. Tapi ini yang saya nak kata, qada itu tak boleh ubah, tapi qadar boleh berubah dengan sebab usaha kita, perbuatan kita, ya. Baik, sakit itu adalah sunatullah. Maknanya semua orang sakit. Itu ketetapan. Sebab manusia tak sempurna. Jadi kita bukan robot. Robot pun tak sempurna, ya. Dia akan sampai masa elektrik habis, power habis, dia pun out. Jadi kita ni tak sempurna. Kita punya badan, tubuh badan kita ni dia jadi wear and tear. Jadi oleh kerana kita tak sempurna, maka hendaklah kita cari jalan untuk mengenangani proses sama ada natural atau tak natural itu. Jadi bila sakit saja, tuntutan iman ke atas kita ialah cari perawat, cari remedi, cari ubat. Itu dia punya kaedah sebab tidak ada penyakit yang tidak ada ubat ni. Jadi kita kena usaha lah. Jadi dalam proses usaha itulah, ya, kita dapat mengubah qadar tadi tu kepada akhirnya lepas 2 tahun saya sembuh, alhamdulillah. Dan saya percaya perjalanan 2 tahun masa sakit tu telah memberi banyak ilmu-ilmu baru pada saya, memberi banyak kesedaran kepada saya dan memberi harapan besar bagaimana saya boleh bantu orang dalam soal merawat seumpamanya. Baik. Jadi qadar boleh berubah, ya. Yang tak boleh buat qadar. Jadi kalau tuan-tuan belum kahwin, nak kahwin, usahalah, ya. Usaha tu di samping berusaha banyak juga berdoa, minta Allah Taala buka jalan, jadikan jodoh. Kalau dah kahwin, nak kahwin lagi pun terpulanglah, ya. Tapi banyakkan
kaedah-kaedah yang boleh membantu memudahkan urusan. Termasuklah doa. Ya. Kembali kepada soal tawakal tadi. Ya, tawakal ni hanya boleh dibuat Abu Atun. Tawakal ni dibuat setelah kita melakukan usaha-usaha. Ya, kita tak boleh sakit kemudian tawakal saja tak boleh. Kena usaha cari apa nama tu. Dan kalau kata itu dalam soal sakit lah. Dalam soal rumah tangga begitu juga, kita kena ada teknik seumpamanya. Saya ada seorang kawan tanya saya, dia kata, "Pian, aku tak tahulah, suami aku ni nak kahwin satu lagi," dia kata. Saya kata, "Dah kahwin belum?" "Belum lagi." Dia rasa dia baru nak kahwin. Jadi saya kata, "Umur berapa tahun?" Jadi umur mereka ni 40 tahun gitulah. Kita 40 tahun ya. Jadi saya kata ginilah, beritahu pada suami awak, nak kahwin boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya tunggu saya habis belajar master, saya selesaikan saya punya master baru boleh kahwin. Master nak buat 2 tahun kan. Dan suami dia pun tengah buat master juga, 2 tahun juga. Tapi sama-sama belajar universiti lain-lain. Jadi saya kata, cakaplah dengan dia, boleh kahwin dengan syarat tunggu habis master, dia pun habis master. Dia kata, "Mana boleh begitu?" Saya kata, "Awak percayalah, awak cakap saya, dia tak akan kahwin dengan orang tu." Ya, Muazzah, terima kasih. Macam mana pula you ingat dia tak kahwin dengan tu? Saya kata, ginilah. Saya kata ginilah, dalam pemerhatian saya, pengamatan saya, orang lelaki ni, bila sampai 40 tu, dia punya miang datang balik kan. Orang lelaki ni sampai waktu ketika antara 40 hingga 50, dia punya miang datang balik. Kerana apa? Kerana proses perkahwinan yang bermula umur 20 ke atas sampai umur 40 ni, dia proses ni berlaku di mana soal cinta dah tak ada. Yang ada soal tanggungjawab dalam rumah tangga dan soal kasih sayang dalam rumah tangga. Jadi bila suami sibuk bekerja, isteri sibuk bekerja, quality time tu dah tak ada dan isteri pula banyak menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak. Jadi si suami punya masa nampaknya dah dicuri oleh hal-hal lain oleh anak-anak mereka seumpamanya. Jadi bila 40 tu dia datang dia punya miang. Miang ni kadang kejap, kadang lama. Bergantung macam mana nak mengawalnya. Jadi saya kata, saya rasa miang macam mana dia boleh nak kahwin tu. Dia kata dia pergi reunion, dia jumpa kawan lama old flame. Jadi mereka pun kata, "Yalah, baiklah." Jadi akhirnya, jadi lama kemudian, beberapa bulan kemudian lah, hampir lepas 1 semester lah. Jadi kawan ni beritahu saya, kata, "Pian, betul lah you kata tu, husband saya tak jadi kahwin." Kata, "Kenapa?" Yalah, dia pun bukan banyak duit. Orang perempuan tu pun bukan banyak duit. Jadi orang tahu banyak benda tak boleh komit lah ya dalam hal ni. Okey, alhamdulillah selesai lah. Jadi tak jadi kahwin. Jadi sebenarnya kita kena tahu ragam kehidupan manusia ini dan kita belajar melalui adik-beradik kita, ibu bapa kita, rakan kita. Jadi kadang-kadang kita perlu bantuan nasihat daripada orang ya. Jadi kita dapatkanlah bantuan nasihat tu. Kalau kita simpan sendiri, bermasalah lah. Saya ada satu kes juga lah. Misalnya si suami dia ni nak ceraikan dia. Jadi dia kata, "Aku nak ceraikan kau, kau duduklah sendiri, aku sendiri macam mana?" Jadi dia bertanya pada saya, kata gini, beritahu suami dia, beritahu saya tak nak cerai. Tak apalah, awak nak kahwin lagi satu pun tak apa. Awak nak apa-apa, awak tak nak duduk dengan saya pun tak apa, tapi saya tak mau cerai. Jadi bila suami dia beritahu kata tak nak cerai, dia kata, "Okey, kalau begitu tak apalah, saya terus bayar duit rumah, duit kereta dan duit belajar sekolah anak-anak." Okey, teruslah. Jadi maknanya dia tidak bercerai tu, jadi urusan rumah tangga dari segi pembelanjaan tu ditanggung oleh suami dia. Ya, sehinggalah anaknya masuk sekolah, dia berjaya habis pada periksa, dia masuk universiti, bapa dia masih menanggung dan dia sendiri pun dapat kereta baru dan dia sendiri pun rumah tu dah selesai bayaran. Jadi cuba bayangkan kalau dia buat keputusan menerima untuk bercerai pada masa itu. Jadi soal ni saya bagi 4 teknik lah dalam konflik rumah tangga ni kan. Dia pertama, lawan habis-habisan. Ni, adakah itu pilihan terbaik? Ya. Kalau lawan habisan boleh lah. Jadi mana tak bercerai tapi lawan habis-habisan lah. Bergaduh depan anak macam-macam. Jadi anak-anak ni akan sakit jiwa dia. Baik, pilihan yang kedua ialah absorb. Absorb ni maknanya keras, kita lembut. Ya, tak apalah kalau nak kahwin lagi, kahwinlah dia kata. Tapi awak jangan lupa untuk uruskan anak-anak kita, rumah ni. Setuju, baik. Kalau setuju, ambil pilihan yang kedua. Sakit hati, menanggung rasa, tanggunglah kejap sementara. Sehinggalah kalau nak bercerai juga, tunggulah selepas anak-anaknya
dah habis belajar, dah habis belajar, dah independen. Jadi kalau awak rasa awak tak boleh hidup dengan dia lagi, awak nak cerai, minta lah cerai pada masa tu. Jadi tapi bila saya cakap tu, maksud dia tempoh masa tu macam-macam boleh berlaku. 2, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang macam-macam boleh berlaku. Perubahan hati tu boleh berlaku. Tapi kalau kita ambil yang pertama ni, keras lawan keras, satu akan hancur mesti. Dia tidak boleh ni. Jadi nak ambil pilihan pertama ke pilihan kedua? Baik, ambil pilihan ketiga. Pilihan ketiga ni maknanya apa? Buat apa? Kita buat dek je lah. Anggap macam tak ada apa berlaku. Tak payah layan suami dia balik. Kalau dia nak tidur, tak nak tidur, tak apa. Maknanya seolah macam tak ada apa-apa. Kita ambil sikap indifferent. Indifferent ni ada baik dia. Indifferent ni maknanya tak melayan lah. Tapi dalam urusan kehidupan selesai. Baik. Yang keempat ialah ni bukan lawan habisan. Maknanya tak benarkan suami tu nak kahwin satu lagi, tapi dalam masa yang sama nak berpisah daripada suami dan duduk di rumah lain atau duduk di rumah mak bapak. Tapi tak cerai. Buat pilihan. Jadi apa-apa pilihan saya kata kena ambil kira kebajikan anak-anak, emosi anak-anak, jiwa anak-anak. Jadi kalau kita meletakkan kita lebih penting daripada anak-anak, maka mungkin pilihan pertama baik, pilihan keempat baik. Tapi maknanya cuba ambil pilihan di mana kita terpaksa berkorban sekejap untuk selamatkan anak-anak. Bila anak dah selesai, dah independen, maka barulah kita fikir soal perceraian seumpamanya. Jadi qada itu tetap, qadar itu boleh rubah. Usaha adalah satu yang bagus kena buat supaya Allah Ta'ala bantu dengan sebab usaha jujur, ikhlas dan tegas itu dapat membuka jalan penyelesaian, buka pintu untuk merungkai masalah yang berlaku dalam hidup. Jadi turun naik graf dalam hidup ni perkara biasa. Soalnya sejauh mana kita nak biarkan diri kita diheret dengan masalah dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ada kaedah-kaedah, ada skill, ada kemahiran dan bercakaplah dengan orang yang boleh membantu. Bukan orang yang nak mengambil kesempatan ataupun orang yang mungkin tidak banyak dapat bantu ni. Saya minta maaf lah, banyak orang yang pergi jumpa ustaz-ustaz jabat agama ni, mereka ni asyik kena lecture je, mereka pun tak nak pergi. Mereka cakap saya malas nak pergi jabat agama, saya kena lecture je. Lala sekali orang perempuan je yang salah. Jadi dia kata itulah. Jadi saya rasa kemahiran kaunseling tu kena adalah, kena belajar. Tidak semua ustaz, tidak semua orang dia ada kemahiran tu. Satu kemahiran tu adalah satu yang dipelajari dan dikuasai. Bukannya gifted. Tak ada orang yang dapat gifted. Lahir tahun sekian, 40 tahun kemudian dia dah pandai. Tiba-tiba pandai tanpa dia belajar umpamanya. Baik. Esok adalah 2 hari lagi sebelum raya dan eloklah kalau kita berkesempatan berpuasalah kita pada 8 dan 9 hari bulan. Mudah-mudahan dengan puasa tu dapat meluruhkan dosa-dosa kita, kesalahan kita dan kita diberkati Allah Ta'ala. Dan banyakkan kita selawat dalam dan berzikir dan baca Quran jadi sebenarnya dalam 10 hari ni. Tapi kalau bagi mereka yang belum sempat lagi berpuasa, esok Isnin dan Selasa dah terbaik sebelum hari raya lah. Jadi mudah-mudahan kehidupan kita akan tambah baik selepas kita mendengar kisah tentang fluctuation of the life graph ni. Graf kita ni boleh berubah dan kita boleh berubah dengan sebab usaha dan juga doa. Baik. Yang baik tu daripada Allah Ta'ala. Yang lemah adalah daripada sendiri. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita, mengampuni ahli-ahli keluarga kita, mengampuni ibu bapa kita, mengampuni ibu bapa mertua kita dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.